Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Apa khabar semua? Sambil bersantai di pantai Tanjung Tokong, Pulau Pinang, kita buat satu tazkirah. Sabda Nabi Muhammad SAW, dia punya matan dia lebih kurang begini: Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubun nas, atau kama qala. Berbahagialah seseorang itu yang sibuk menganalisa ataupun melihat kelemahan dirinya daripada melihat kelemahan orang lain. Maknanya kita kena cek diri kita, apa kekurangan, ya, atau mana tak kenanya. Lebih baik daripada kita duduk cek orang lain, duduk melihat kelemahan orang lain, keaiban orang lain. Kita cek diri kita, kita perbaiki diri kita, kita perelok diri kita. Ini yang sebaik-baik. Salam daripada Tanjung Tokong, Pulau Pinang.